Susulan pelancaran projek rintis B20 di lapangan terbang Kuala Lumpur, kerajaan kini menyasarkan semua pelabuhan negara yang menggunakan biodiesel B10 beralih kepada B20 dalam operasi mereka. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, projek rintis yang dimulakan di stesen minyak KLIA 4 bagi kenderaan dan jentera perkhidmatan darat yang dilancarkan pada Khamis mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam mencapai pelepasan karbon sifar melalui pembangunan industri penerbangan yang mampan. Penggunaan B20 dapat membantu negara mencapai sasaran pengurangan intensiti pelepasan gas rumah kaca berdasarkan keluaran dalam negara kasar sebanyak 45% menjelang 2030 serta mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Bagi projek rintis di KLIA, sebanyak 5 syarikat pengendali kenderaan dan jentera perkhidmatan darat telah memberi komitmen untuk menggunakan biodiesel B20. Projek ini dilaksanakan melalui kerjasama strategik antara MPOB, Petronas Dagangan Berhad selaku pembekal biodiesel B20, Malaysia Airports Holdings Berhad selaku pengendali lapangan terbang serta syarikat teras kembang sendirian Berhad yang bertanggungjawab menguruskan stesen minyak bagi membekalkan B20 kepada pengendali jentera dan kenderaan perkhidmatan darat di KLIA. KLIA ini menggunakan biodiesel B20. Sekarang ni dia orang ni B10. Sekarang kita bawa kepada B20. Jadi blend dia tu minyak sawit lah. Jadi B20 ni dia punya requirement dekat sini lebih kurang dalam 350,000 liters sebulan. Tapi kita buat ni trial untuk B20 ni. Kalau berjaya nanti kita nak roll out lah. Jadi ini merupakan salah satu daripada inisiatif untuk negara. Sementara itu, Malaysia kekal komited memperluaskan penggunaan biodiesel sawit B30 dalam sektor pengangkutan menjelang 2030 biarpun pelaksanaannya berdepan cabaran tertentu. Langkawi, Labuan itu memang island tu dia buat masa tu dulu masa dia buat 2020. Yang itu memang dia buat Langkawi, Labuan dengan Sarawak. Except Bintulu. Because yang tu dia memang dah ada facility untuk blending tu. B20. Right now dia ada. Tapi kalau kita nak roll out nationwide, we are not ready yet. For comparison, di Indonesia dia dah B40. Kita baru. Industri kita masih B7. Jadi ini adalah salah satu daripada proses yang kita akan go through benda ni. Dalam beritu, Datuk Seri Johari berharap agar Malaysia dapat meningkatkan kedudukannya sebagai negara berisiko rendah di bawah peraturan deforestasi Kesatuan Eropah pada semakan seterusnya yang dijangka berlangsung pada 2026. Ketika ini, Malaysia dikategorikan sebagai risiko standard namun penilaian tersebut dibuat berdasarkan data 2020. Baru ni UDR decided bagi kita standard risk. Dia ada low risk, standard risk dengan high risk. Tapi kita kat standard risk. So, saya expect next revision, kita juga nak dia tengok macam mana kita put up a lot of effort. For example, no more deforestation. And then kita pastikan all kita punya produk ni fulfill. Kita punya MSPO punya certification. Kita ada traceability. And then dia tunjuk government punya komitmen macam mana nak menjaga alam sekitar di samping kita membangunkan ekonomi. Hopefully next revision dia boleh bagi kita low risk.